Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang saya hormati Yang Amat Berhormat Tuan Menteri Besar Dato' Seri Nizam, yang saya hormati Saudara Ismail, puan-puan dan puan-puan yang saya hormati, saya Adun Pokok Asam. Saya minta maaf lewat pasal saya adalah pengganti ketiga. Patutnya saudara YB dengan komeng Exco Perak datang, dia suruh YB Ong Bun Biao mengganti. Akhir-akhirnya saudara Ong Bun Biao tak sempat, saya adalah pengganti ketiga. Minta maaf. Media alternatif. Media alternatif bermula dari era IT. Saya adalah sangat amalkan IT. Mula-mula di typing, saya buat ceramah selepas menjadi adun. Saya menduru typing menjadi satu bandar di Perak sebagai satu bandar yang wireless di seluruh Perak. Kalau kita ada wireless, kita boleh naik internet, kita boleh berhubung dengan masyarakat antarabangsa. Gelombang pilihan raya ke-12 308, di mana kerajaan negeri, 4 kerajaan negeri jatuh kepada tangan Pakatan Rakyat adalah kerana media alternatif. Dulunya tak ada media alternatif, kita hanya baca. Dengan hormatnya, masyarakat orang Melayu hanya baca putusan Malaysia sama Berita Harian. Siapa yang memegang kedua-dua media ini adalah kerajaan BN. Dia cuma mau warga Melayu baca apa yang dia nak warga Melayu dengar sahaja. Tetapi adanya media alternatif, terutamanya yang saya hormati Raja Petra, dia bagi tahu masyarakat seluruh Malaysia apalah yang sebenarnya. Dulu cuma berat sebelah, tetapi ada Raja Petra punya website, dan juga yang saya hormati Haris Ibrahim. Dia bagi pandangan yang tepat. Orang-orang muda yang harus melayari internet dapat apa sebenarnya politik baru. Saya sebenarnya seorang reluctant politician. Saya sebagai peguam tahun 2004 telah dijemput oleh kerajaan negeri China untuk memberi pandangan. Kalau kita dari Singapura ada jalan kereta api harus sampai Thailand, Cambodia, Vietnam, masuk China. Berapa besar itu ekonomi boleh bagi Malaysia. Dengan itu, pada tahun selepas tahun itu, saya sudah ada pandangan antarabangsa. Dengan pandangan antarabangsa, saya pun sudah meneliti politik-politik antarabangsa. Dia saya bagi sikit bandingan. Nasib sesuatu negara terpulang kepada sistem pemerintah
Di dunia ini ada dua jenis sistem pemerintah. Sistem berdemokratik seperti negara yang kita cintai ini, dan sistem komunis, iaitu China. Dalam sistem demokratik ada pula dua jenis. Ada jenis perlembagaan raja, seperti kita di Malaysia yang kita cintai ini, dan seperti United Kingdom. Dan ada juga sistem berdemokratik persekutuan seperti Amerika Syarikat, Singapura dan India. Dia tak ada raja. Dua jenis sistem.